Malam, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hatim Wira Zahar. Nombor kad metrik 17D23F. Dan saya akan terangkan tentang database dan design kami. So, ini adalah design form pertama kami, iaitu dia punya main page dia. Ini ada kasih hotel, nama kita orang punya hotel. Ada label username password untuk user masukkan dalam Facebook ni. Orang punya username dan password. Kemudian ada button login dan izin. Okey, untuk form yang kedua pula, ada log out button, ada calendar untuk pilih tarikh masa customer nak pilih nak buat event tu bila. Kemudian ada event type, ada drop down button, boleh pilih nak event yang macam mana, ada check out button, ada packs button, nak pilih nak berapa banyak tetamu yang akan hadir. Kemudian ada catering yang menggunakan option button yang boleh pilih catering tu nak sendiri ataupun nak orang punya. Kemudian bila dah pilih catering ni yes, dia akan tunjukkan dietary ni boleh pilih radio option button, boleh pilih nak mana satu dietary makanan catering tu makan mana yang macam mana. Kemudian ada check out button. So bila dah tekan check out button ni, dia akan pergi ke form yang ketiga. Di form ketiga akan masukkan nama customer, phone number, email, lepas tu ada radio button untuk pilih payment macam mana. Kemudian ini adalah akan menunjukkan semua sekali receipt. Harga berapa banyak yang tetamu kena kena bayar. Kemudian ada button print untuk print receipt. Kemudian ada button check out. Okay. So, yang form keempat pula adalah form database. So, apa database kami? Database kami ni simpan apa? So, pertama sekali dia akan simpan tarikh, dia akan simpan berapa banyak tetamu ada, dia akan simpan dietary dia nak yang mana. Kemudian nak apa? Event type dan uh, name dan guest name. So, itu sahaja daripada kami. Guest. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Adib Sir Habib Zamsuri dan saya akan menunjukkan kod untuk projek 2 kami. Jadi pada kod untuk projek kedua kami, ada beberapa perubahan daripada projek pertama. Pada perubahan iaitu kami menambahkan database. Seperti yang diarahkan, di database itu berada pada kod ini. App data, login user masuk ke dalam enter now. Ini adalah salah satu function untuk masukkan ke dalam database. Kemudian kami pergi ke form 2 dan inilah di mana semua data dimasukkan ke dalam database. Insert to CMD. Inilah function untuk masukkan ke dalam query, iaitu database kami. Masukkan tarikh yang dipilih, berapa ramai, button check atau tak, dan juga diet yang dipilih. Diet itu dapat dari sini. Ini di mana user, data user akan masuk dari sini. Form 2, event date, maximum, catering. Dalam box sini. Ini untuk membuka kami punya database. Dan ini adalah lokasi database kami. Form 3, di sini kami akan memaparkan maklumat ataupun data daripada database itu mengikut kepada user untuk mereka check out. Ini, kami dapatkan data daripada database. Buka, ambil. Ambil. Kemudian tutup balik ke database supaya tiada sebarang lalap berlaku. Kemudian bila mereka menyimpan data itu, barulah dia betul-betul simpan ke dalam database untuk masa-masa yang tertentu. Ini pula adalah untuk form 4. Form 4 ini adalah mereka punya check. Macam mana mereka nak check kalau tempahan itu. Check tempahan di bawah nama mereka. Ialah coding untuk itu. Ke database dan paparkan data itu. Ikut dalam data row. Ya, seperti itu, nama database. Lepas ni dia punya table, cara-cara table dia. Select date, pass, semua ini di mana guest name sama dengan user punya login.
siapa user kita, dia akan ikut yang sini. Jadi itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Itu bila selamat sejahtera. Saya ingin menunjukkan satu demo untuk projek saya. Projek kami. Itu ni bila masukkan ni username untuk password untuk pengguna. Masukkan. Dia cakap sini login successful. Ni bila dapat masuk, dia boleh pilih tarikh. Contoh tarikh apa. Booking. Hari apa. Contoh kita ambil 5. Dan untuk ni dia ada banyak type, event type. Iaitu contoh saya pilih graduation party. Ni packs ni untuk berapa orang yang akan datang. Contoh saya ambil 10. Masuk catering. Ni kalau nak catering ataupun tak. Ni kalau tekan yes. Ni boleh check dia punya ni. Tekan no sebab saya tak nak. Okay, ni bila check dia akan keluar macam ni. No bookings found for this user. Dia keluar macam ni. Graduation party. So bila go to check out, dia keluar kat sini. Seperti yang saya tulis tadi. Maksud contoh saya letakkan nama saya. Nombor berapa. Email.